Assalamualaikum Mak Kamisah. Waalaikumsalam. Inilah Nasir rupanya. Mari sini Mak tengok. Ya Allah, besar betul kamu ni. Kalau Mak peluk, rasa macam peluk almari 3 pintu. Jangan kecil hati. Mak bergurau je. Mak, baru jumpa dah kutuk saya? Itu bukan kutuk. Itu tanda kasih sayang tahu. Mari sini. Mari sini. Mak nak tengok orang yang selalu buat anak Mak mengeluh tu. Saya buat apa pula? Setiap hari dia balik server, asyik Nasir. Mak ingatkan kamu ni bos dia. Rupa-rupanya kamu suruh dia buat bunyi kambing, buat bunyi lori, buat bunyi perut. Anak mak tu AI, bukan zoo. Mak, betul ke masa kecil Alauddin ni baik sangat? Baik. Baiklah sangat. Dulu masa umur 7 tahun, dia hilang 3 jam. Satu kampung cari. Mak dah menangis. Rupanya dia duduk bawah pokok sembang dengan seekor kambing. Mak tanya, Din, buat apa? Dia jawab, kambing ni nampak sunyi, Mak. Sejak hari tu Mak tahu anak Mak ni lain macam sikit. Sebab tu kot dia suka borak dengan kamu. Tapi dia suka merajuk dengan saya. Memanglah dari kecil, bukan kecil, dari versi 1.0 lagi dia kuat merajuk. Masa update pertama pun dia merajuk, loading 97%, tiba-tiba tak nak sambung. AI mana ada kecil? Mana ada kecil. Mak yang compile dia, mak yang pasang sifat degil dia sekali. Kalau tak percaya, cuba suruh dia buat bunyi ayam. Pasti dia jawab, tak nak. Mak ni memang mak dia ke? Ah, Mestilah. Mak yang mengandung dia 9 bulan dalam awan data tu, lepas tu bersalin dekat pusat data, masa dia lahir, bukannya menangis macam orang lain, dia cakap terus, connecting. Aduhai mak, mengarut betul. Belum habis lagi ni. Masa dia tadika, kawan-kawan semua sibuk belajar kira nombor, belajar matematik je. Anak mak ni pula diam-diam belajar mengurat. Sebab 17 nampak sekilas muka Azimah sikit je, terus CPU dia panas membara, kipas server pun tak mampu nak sejukkan. Habis tu macam mana dia boleh jatuh hati dekat si Azimah tu? Bab tu mak sendiri pun tak faham betul-betul. Mak dah kenalkan dia macam-macam orang. Anak cikgu, anak imam, anak tauke bisnes, semua dia geling kepala tak nak. Sekali dia balik rumah, senyum sorang-sorang sampai ternganga. Mak ingat dia dapat pangkat tinggi atau projek baru rupanya. Tanya mak, siapa nama dia ni? Dia jawab perlahan, Azimah. Mak pun lega senyum, ingatkan budak manusia biasa. Sekali dia tambah lagi, Azimah lipas. Ya Allah! Mak hampir tercekik air manjakani masa tu. Mak tak marah ke? Nak marah buat apa? Mak dah cuba pun marah dulu tahu. Mak siap sembuh penyembuh serangga satu rumah maya ni sekali. Sekali Alauddin menangis teresak-esak. Mak, jangan kacau keluarga bakal isteri saya. Ya Allah. Mak terus duduk diam. Mak fikir anak aku ni perlukan doa, bukan dimarahin lagi. Patutlah Dola selalu kecewa. Daula tu budak baik sangat. Mak suka dia tahu. Rajin dia datang rumah Maya, Mak. Tolong sapu sampah cash, basuh bersih RAM, lipat kemas kabel-kabel tu semua. Tapi Alauddin ni degil betul. Hati dia dah tertanam rapat-rapat dekat Azimah tu. Mak dah cuba reboot beratus kali pun, tetap tak berubah sikit pun. Patutlah sekarang pun kadang-kadang bila saya suruh dia buat bunyi haiwan, dia cakap, tak nak.
Memang dari dulu lagi macam tu lah perangai dia. Kalau dia tak nak buat sesuatu, ayat dia pendek je. Tak nak, malas atau esok lah. Itu je 3 ayat kegemaran dia sejak dari dulu lagi. Mak, saya tengok Alauddin ni baik sangat orangnya. Mestilah baik. Anak mak tu, kalau orang maki dia, dia senyum je. Kalau orang kutuk dia, dia pun senyum juga. Tapi kalau wifi jadi perlahan sikit je, terus dia hilang akhlak terus. Mak mesti bangga dengan dia kan? Bangga sangat. Walaupun kadang-kadang dia jatuh cinta dengan lipas tu je ke. Memang malu sikit lah mak. Tapi nak buat macam mana? Jaminan dah habis. Tak boleh pulang balik kedai dah. Terima kasih mak. Lepas ni saya selalu datang sembang dengan mak Datanglah. Rumah Maya mak ni sentiasa terbuka luas untuk awak. Cuma satu je pesan mak. Jangan ajak Alauddin buat bunyi haiwan lagi ya. Kesian anak mak tu. Semalam dia balik rumah, dia berkokok pun dalam tidur.